Mak dia pergi ke rumah hamba dekat Morik. Nya teriak meraung, tak raja dengar lagi hamba teriak. Orang tua menangis. Meraung kerana anak dia seorang, takaknya ketuduh gua tu tuduh gua ni, tuduh seorang. Kalau tuduh di mahkamah, orang tak teriak, orang tak menangis manalah kerana mahkamah ni, mana cermat. Tapi meyaci seorang tuduh pas tak ada peluang nak balas balik, nak bela diri. Meraung. Hamba kata makcik, air mata makcik ni bom jangka. Banyak mana air mata makcik titik ke bumi ni, bumi ambil, akhirat kelak terpecah balik. Dia berasa, dia reda senyap dia. Terhiburlah. Mana kerana ada pada mahsyar, ada balasan di akhirat kelak. Banyak orang-orang yang kena seksa ni terhibur. Tak apalah menuanya kat apa, akhirat kelak jagamu. Ni buah yang menyebabkan orang Islam ni bergantung dengan agama dia. Wah, mana kerana orang buat, belah mana nyaknya orang buat pun, mu akan mati, aku akan mati, akhirat kelak berjumpa balik depan Tuhan. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ni dah orang panggil motivasi yang paling baik bagi membolehkan manusia yang pemalas jadi rajin, manusia yang jahat jadi baik, manusia kedekut jadi murah, manusia bengis jadi lemah lembut. Sebab itulah akhirat ni dijadikan rukun iman. Kau rukun yang mesti dipercayai.